Gaji naik setiap tahun tetapi simpanan masih kosong. Salah siapa? Ini bukan masalah gaji, pesan guru saya. Ini adalah masalah kebocoran. Duit kita banyak bocor tanpa kita sedar. Lagi tinggi gaji kita, lagi tinggilah lifestyle hidup kita. Kita akan mula nak upgrade cara makan, kita akan mula nak upgrade rumah, gadget dan sebagainya. Tetapi kesilapan yang kita akan buat adalah kita lupa nak upgrade tabungan. Lepas tu kita salahkan gaji kecil, padahal kita yang tak tambahkan simpanan. Jadi antara solusi yang saya boleh sarankan kepada tuan-puan untuk tuan-puan kukuhkan tabungan tuan-puan dari cepat bocor adalah salah satunya tuan-puan perlu alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Emas fitrah manusia, kalau tengok emas kita lebih suka nak kumpul emas itu lagi dan lagi. Berbeza kalau kita tengok duit. Kalau duit banyak dalam bank, kita akan suka nak berbelanja lagi dan lagi. Tak boleh belanja pas simpanan emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau nak menabung jangan tunggu gaji lebih, sebab kita akan ada ujian apabila duit kita banyak. Nak tak nak terus dapat gaji, potong 10% daripada gaji, menabung dalam bentuk emas begini. Di syarikat Public Gold, tuan-puan boleh menabung serendah RM100, bahkan tuan-puan boleh konsisten menabung 1 gram 1 bulan di akaun Mas Gap.